Pernah tak anda rasa tersekat, terperangkap dalam satu fasa penantian yang seolah-olah tiada penghujungnya? Anda sudah berusaha, sudah berdoa, sudah melakukan segala yang termampu, tetapi apa yang anda hajatkan masih belum tiba. Pintu yang anda ketuk masih tertutup rapat. Pekerjaan impian, pasangan hidup, kejayaan kewangan, semuanya terasa begitu jauh. Dalam keheningan penantian itu, bisikan keraguan mula merayap. Adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Adakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Adakah saya tidak layak untuk semua ini? Rasa kecewa, cemburu melihat kejayaan orang lain dan putus asa mula menjadi teman setia. Kita diajar untuk melihat penantian sebagai satu kegagalan, satu tempoh masa yang sia-sia, satu hukuman. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda, persepsi ini adalah kekeliruan terbesar yang menghalang anda daripada mencapai apa yang anda inginkan? Bagaimana jika fasa menunggu ini bukanlah satu kelewatan, tetapi satu proses penentukuran semula yang paling penting dalam hidup anda? Ia bukanlah satu tempoh kosong, tetapi satu fasa gestasi yang aktif, di mana alam semesta sedang bekerja di sebalik tabir, bukan untuk menafikan hajat anda, tetapi untuk menyediakan anda sepenuhnya bagi menerimanya. Di sinilah persimpangan antara sains kuantum dan kebijaksanaan kuno bertemu, mendedahkan bahawa tenaga, frekuensi dan kesedaran anda sedang melalui satu peningkatan taraf yang amat diperlukan. Fasa ini bukan tentang apa yang tidak berlaku di luar, tetapi tentang segala-galanya yang sedang dibina semula di dalam diri anda. Fasa penantian yang anda alami sekarang bukanlah satu hukuman. Ia adalah satu proses penentukuran semula ataupun recalibration yang penting. Anggaplah diri anda sebagai sebuah superkomputer. Apabila anda menetapkan niat untuk mencapai satu tahap kejayaan yang lebih tinggi, anda sebenarnya sedang meminta satu perisian baru yang lebih canggih untuk dipasang ke dalam sistem anda. Sebelum perisian baru itu boleh berfungsi dengan lancar, sistem operasi dalaman anda, iaitu minda, emosi dan medan tenaga anda, perlu dikemas kini. Proses senyap di sebalik tabir inilah yang anda rasakan sebagai penantian. Kerja-kerja dalaman yang tidak kelihatan ini sering disalah tafsir sebagai kegagalan atau genangan. Padahal ia adalah fasa di mana asas yang lebih kukuh sedang dibina. Anda sedang diajar penguasaan emosi, daya tahan dan kebergantungan pada diri sendiri. Sebagai contoh, penolakan daripada pekerjaan yang anda anggap sebagai impian mungkin bukan satu kegagalan. Ia mungkin satu lencongan ilahi yang melindungi anda kerana versi diri anda pada waktu itu belum bersedia untuk mengendalikan tekanan atau tanggungjawab di tahap tersebut. Alam semesta sedang memelihara anda sehinggalah anda benar-benar sejajar dengan peluang yang lebih besar dan lebih sesuai. Ini adalah masa di mana sistem saraf anda sedang dibiasakan untuk menampung tahap tenaga kejayaan yang baru, supaya apabila ia tiba, anda tidak akan sabotaj diri sendiri atau merasa terbeban. Dari sudut pandang pemikiran sistemik, setiap hasil atau output memerlukan input dan proses. Musim penantian anda adalah fasa input dan proses yang paling kritikal. Anda sedang menyerap pelajaran, melepaskan kepercayaan lama dan mengintegrasikan kebijaksanaan baru. Ini adalah proses pengoptimuman dalaman. Konsep waktu ilahi atau divine timing bukanlah sesuatu yang rawak atau mistik semata-mata. Ia adalah tentang penjujukan yang betul. Versi diri anda yang mampu mengekalkan dan mengembangkan keinginan anda mesti dibentuk sepenuhnya terlebih dahulu sebelum keinginan itu dapat menjadi kenyataan. Alam semesta tidak akan memberikan anda sesuatu yang ia tahu anda belum bersedia untuk mengendalikannya. Fikirkan tentang minda separa sedar anda. Pakar neuroscience seperti Dr. Bruce Lipton mengesahkan bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh program dalam minda separa sedar yang kebanyakannya terbentuk sebelum kita berumur 7 tahun.
Jika program lama anda berbunyi saya tidak cukup bagus atau kejayaan itu sukar, tetapi anda secara sedar inginkan kekayaan, maka wujud satu konflik getaran. Tempoh penantian adalah masa di mana minda separa sedar anda sedang diprogramkan semula melalui pengalaman, refleksi dan kesedaran baru supaya ia selari dengan matlamat sedar anda. Tanpa proses ini, sebarang kejayaan yang datang akan bersifat sementara kerana program dalaman anda akan sentiasa menarik anda kembali ke realiti lama yang biasa. Jadi bagaimana anda boleh mempercepatkan atau bekerjasama dengan proses penentukuran semula ini? Langkah pertama dan paling penting adalah dengan mengubah perspektif anda secara radikal. Anda perlu berhenti melihat penantian sebagai musuh dan mula melihatnya sebagai sekutu. Anda perlu beralih daripada frekuensi kekurangan dan ketidaksabaran kepada frekuensi kepercayaan dan penyerahan. Di sinilah prinsip fizik kuantum mula memainkan peranan. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah-zarah kuantum berkelakuan berbeza, bergantung pada sama ada ia diperhatikan atau tidak. Pada dasarnya, pemerhati atau kesedaran kita mempengaruhi realiti. Ini dikenali sebagai kesan pemerhati. Apabila anda sentiasa memerhatikan ketiadaan hajat anda dengan rasa cemas dan kurang, anda sebenarnya sedang mengarahkan tenaga anda untuk mengukuhkan realiti ketiadaan itu. Anda sedang memberitahu medan kuantum, ini adalah realiti saya. Kekurangan, sebaliknya, apabila anda mengalihkan fokus anda kepada kepercayaan, kepada keyakinan bahawa semuanya sedang diatur untuk kebaikan tertinggi anda mula memancarkan isyarat tenaga yang berbeza. Anda mula memerhatikan potensi, bukan masalah. Anda perlu melatih diri untuk memegang frekuensi emosi seolah-olah hajat anda telah pun termakbul. Rasakan kesyukuran, kelegaan dan kegembiraan itu sekarang, walaupun tanpa bukti fizikal. Ini bukan khayalan. Ini adalah penggunaan sains yang disengajakan. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan koheren kepada medan kuantum, memberitahunya realiti mana yang anda pilih untuk dialami. Salah satu gangguan terbesar yang merosakkan frekuensi anda dan memanjangkan tempoh penantian adalah perbandingan. Apabila anda melihat garis masa orang lain dan mula mempersoalkan garis masa anda sendiri, anda telah memperkenalkan hingar atau noise ke dalam sistem tenaga anda yang unik. Anda telah beralih dari frekuensi ekspresi tulen kepada frekuensi mencari pengesahan luaran. Anda mula beroperasi dari landasan persaingan, bukan tujuan. Dari perspektif sistem, perbandingan adalah seperti memasukkan input yang rosak ke dalam komputer anda. Ia mewujudkan kesesakan pemprosesan, menyebabkan kekecewaan dan hasil yang tidak sejajar. Setiap individu mempunyai frekuensi jiwa yang unik dan laluan yang tersendiri. Cuba meniru laluan orang lain adalah seperti cuba membuka kunci pintu rumah anda menggunakan kunci rumah jiran. Ia tidak akan berkesan. Kebijaksanaan kuno dari pelbagai tradisi, dari Vedanta hingga ajaran Stoik, sentiasa menekankan perkara yang sama. Tumpuan haruslah pada dunia dalaman, bukan luaran. Perjalanan anda adalah antara anda dan Tuhan atau antara anda dan alam semesta. Ia tidak ada kena-mengena dengan orang lain. Apabila anda melepaskan keperluan untuk membandingkan, anda menuntut semula kuasa anda. Anda membenarkan frekuensi unik anda untuk bergetar tanpa gangguan. Kejelasan isyarat inilah yang membolehkan alam semesta bertindak balas dengan tepat. Penjajaran atau alignment berlaku apabila anda berhenti memaksa hasil di dunia luar dan sebaliknya menumpukan perhatian sepenuhnya untuk menstabilkan keadaan dalaman anda. Apabila frekuensi dalaman anda jelas dan stabil, realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain menyusun semula dirinya untuk selari dan segerak dengan keadaan baru anda itu. Peluang mula muncul seolah-olah secara ajaib, bukan kerana anda mengejarnya, tetapi kerana anda telah menjadi padanan getaran untuknya. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan pemahaman ini
Dalam kehidupan seharian, ia bermula dengan amalan kesedaran yang mudah. Setiap kali anda merasa gelisah, tidak sabar atau mula membandingkan diri, berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan tanya soalan ini kepada diri anda. Apakah yang sedang dikalibrasi semula dalam diri saya pada saat ini? Apakah pelajaran yang perlu saya pelajari di sini? Apakah kepercayaan lama yang sedang dicabut dari akarnya? Soalan ini dengan serta-merta mengalihkan anda dari mod mangsa yang pasif kepada mod pemerhati yang berkuasa dan pelajar yang aktif. Anda mula bekerjasama dengan proses itu, bukan menentangnya. Mulakan amalan kesyukuran yang radikal. Bukan hanya bersyukur untuk apa yang anda ada, tetapi bersyukur untuk tempoh penantian itu sendiri. Ucapkan terima kasih kepada alam semesta kerana ia memberi anda masa untuk membina kapasiti, untuk sembuh dan untuk menjadi versi diri anda yang benar-benar bersedia. Ini menghantar getaran kepercayaan yang sangat kuat. Saya mahu anda cuba satu latihan sekarang. Tulis di ruangan komen di bawah. Saya sedang dikalibrasi untuk kehebatan. Dengan menulis dan membacanya, anda mula menanam benih kepercayaan baru ini ke dalam minda separa sedar anda. Ingat, tenaga mengalir ke mana perhatian pergi. Beri perhatian kepada proses peningkatan taraf dalaman anda dan proses itu akan dipercepatkan. Beri perhatian kepada kekurangan dan kekurangan itu akan berterusan. Pilihan sentiasa di tangan anda pada setiap saat. Keraguan pasti akan datang. Akan ada hari-hari di mana kepercayaan anda goyah. Anda akan melihat dunia luar dan tiada apa-apa yang kelihatan berubah. Pada saat-saat inilah ujian sebenar berlaku. Keraguan adalah seperti program perisian lama yang cuba untuk mengambil alih semula sistem anda. Ia adalah sisa-sisa getaran identiti lama anda yang enggan dilepaskan. Apabila keraguan muncul, jangan lawan. Jangan hukum diri anda kerananya. Sebaliknya, akui kehadirannya. Katakan, aku nampak engkau, keraguan. Aku faham kau cuba melindungiku berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi aku memilih frekuensi baru sekarang. Aku memilih kepercayaan. Ini adalah tindakan penguasaan emosi. Anda tidak menekan keraguan itu, tetapi anda juga tidak membiarkannya mengawal naratif anda. Anda sedang menunjukkan kepada alam semesta bahawa walaupun terdapat gangguan, anda tetap komited untuk memegang frekuensi baru anda. Di sinilah bidang epigenetik memberikan sokongan saintifik yang menakjubkan. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita, terutamanya emosi dan kepercayaan kita yang konsisten, boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan emosi kepercayaan, kesyukuran dan kelimpahan, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Anda sedang memprogram semula biologi anda untuk realiti masa depan. Proses ini memerlukan kestabilan dan kesinambungan. Itulah sebabnya alam semesta tidak bertindak balas kepada permintaan sekali-sekala. Ia bertindak balas kepada keadaan kewujudan atau state of being yang dominan. Tempoh penantian adalah medan latihan anda untuk menstabilkan keadaan kewujudan yang baru ini sehingga ia menjadi tetapan lalai anda. Jadi, mari kita simpulkan kebenaran yang mendalam ini. Fasa penantian yang anda lalui bukanlah satu kekosongan yang perlu ditakuti. Ia adalah sebuah rahim penciptaan yang suci. Ia adalah proses yang bijak dan produktif di mana kesedaran anda, sistem saraf anda dan medan tenaga anda sedang dinaik taraf secara teliti. Setiap detik penantian adalah satu pelaburan untuk masa depan anda, membina asas dalaman yang cukup kuat untuk menampung berat mahkota kejayaan yang anda minta. Alam semesta tidak pernah pekak kepada permintaan anda. Ia sentiasa mendengar getaran anda. Kelewatan yang anda rasakan bukanlah satu penolakan, tetapi satu persiapan.
Ia adalah tanda kasih sayang dari satu kecerdasan yang lebih tinggi, yang mengetahui potensi sebenar anda dan mahu memastikan anda tidak akan goyah apabila potensi itu direalisasikan sepenuhnya. Oleh itu, saya menyeru anda hari ini untuk mengubah sepenuhnya hubungan anda dengan masa, berhenti melawannya, berhenti mengutuknya. Sebaliknya, bekerjasamalah dengannya. Pegang frekuensi kepercayaan anda dengan teguh, walaupun dalam kegelapan. Hentikan perbandingan yang meracuni jiwa. Serahkan keperluan untuk mengawal setiap butiran. Percayalah bahawa versi diri anda yang mampu memiliki semua yang anda impikan sedang dibentuk dalam keheningan penantian ini. Apabila proses penjajaran ini selesai, apabila anda telah menjadi padanan getaran yang sempurna, apa yang anda hajatkan bukan sahaja akan datang, ia akan datang dengan cara yang semula jadi, mudah dan berkekalan. Kerana anda tidak lagi mengejarnya, anda telah menariknya dengan menjadi ia. Ambil komitmen hari ini untuk menghormati musim penantian anda. Ia adalah hadiah yang tersembunyi. Ia adalah jalan menuju versi teragung diri anda.